Tetapi bahasa dia tu, bahasa berdiri dalam form, bahasa berdiri dalam warna, bahasa berdiri zona. Cerita bahawa bila form bergerak dia ada makna, form dari atas ke bawah ada cerita, garis melenceng dah. Kalau you berborak dengan dia, setiap baris kataan tu dia memberi satu getaran pada kita, dia mewujudkan satu aura dan getaran. Dan ni kita tak macam painting Suzudi Ibrahim, kau tak payah cerita objek, subjek apa lagi dah, dia dah mampu memberi getaran. Orang melihat getaran seolah macam seekor rama-rama. Dia tak faham bunga, tapi dia melihat bunga tu getaran, dia terus hinggap. Yang ni kita wujud getaran, vibration dalam painting kita. Sebab tu kalau konsep biasa kita belajar, kita ada vibration, getaran, tekstur. Sebab nak wujudkan getaran ni yang akan memberi macam suara tau. Dia macam ada voice untuk memanggil. Jadi kita nak nanti boleh tengoklah Suzudi punya work. Saya puji sangat sebab dia perfect dari segi mana tau. Dari sudut organize all the element, dia organize all the technical. Deck, bayang ni saya cerita satu. Deck ni bukan senang nak buat dalam painting. Ramai orang boleh buat painting, tapi deck susah. Lebih-lebih lagi lukisan macam Suzudi Ibrahim ni, dia spontaneous, dia hadir dan spontaneous. Tapi deck dia boleh maintain. Kalau kita mampu tak dia buat. Sebab deck tu dia boleh tinggal ruang tu maksud breathing. Dia maintain breathing. Kalau kita nak compare dengan jasad atau painting, dia boleh maintain breathing tu. Ada ruang lagi dalam tu. Kalau kita palam habis semua painting. Nampak? Makna deck ni simbolik kepada kepahaman saya lah. Deck ni menceritakan tentang pengalaman, lapisan pengalaman. Kita struggle dulu, cara tak langsung, tu deck tu. Kita tengok belakang painting tu macam rosak sikit, scratch, itu pengalaman kita yang membuat lapisan tu. Yang kita kata, doktor kata layering tu bermaksud pengalaman kita. Dah layer daripada rumah pattern tak start buat painting tu sampai sekarang. Itulah elemen-elemen ni yang komplit, yang solid. Kita dah structure, kita dah organize. Yang ni akan meletak value lukisan tu di tinggi. Terima kasih. Ya. Okey, terima kasih Cik Soleh. Panjang lebar apa yang sistematik bagi konten dan proses menghasil daripada Dr. Hidayawati. Okey, silakan Dr. Saya respon sikit yang soalan pertama tu bila saya pasal nilai tu, saya tertanya kan nilai dalam konteks macam mana kan. Dengan nilai harga atau hanya menilai tu untuk memahami abstrak atau menilai apa benda maksud nilai. Kalau boleh yang masih ada dalam tu you tolong jelaskan, saya boleh bantu lah. Sebab kalau tidak nanti kita agak kabur nilai apa dia nak tengok kan. Atau nak memahami abstrak macam mana, ataupun nak letak harga nilai je, mungkin lah. Yang ini berbalik pada dia, Dr. Ida, terima kasih Ida. Dia tanya ada mungkin sebab template pun kaedah atau SOP dituliskan untuk mencipta sebuah karya dan juga konten sebab kita kata tadi karya tu kalau dalam medication saya ingat Dr. Ida faham kan kita ada beberapa instrumen ataupun metodologi sebenarnya untuk menentukan bagaimana karya tu dihasilkan kan. Ni tajuk ni dah sesuai lah tadi seperti kata this is one of the concept ataupun kaedah yang kita boleh gunakan. Tetapi untuk membina manual saya suka kita kata manual manual untuk mencipta karya abstrak macam mana, manual untuk mencipta realistik macam mana, atau manual untuk mendatangkan idea macam mana. Saya rasa manual ni memang saya tak pasti sama ada dibuat atau tidak. Tapi kalau zaman saya mengajar saya ada buat satu manual untuk proses memahami karya. Saya ada buat mengenai kerajaan. Okay, saya cuba ringkaskan. Kalau untuk nak menghasilkan karya, manual yang kita ikut tadi saya kata this is tak semesti ikut Dr. Syah tak payah dia pernah cara kan tengok atau buat karya. Tapi ni kalau nak berkongsi, manual ni boleh diguna saja. Kalau kita guna pun boleh. Contohnya macam saya kata tadi, kalau Tuan Usawri kata setiap gerak kerja nak berbalut dia akan bermula dengan 1D dipanggil. 1D semua monolog lah. Idea lah kena cerita. Idea pula, kalau kita populakaran saya tak melakar apa yang saya lihat. Saya cuba lakarkan apa yang saya fikirkan. This is manual saya lah.
Cuba luahkan dalam bentuk 2D. 1D monolog ni, cakap sendiri kan, macam pelakon kan. Isi manual kaedah kalau nak buat karya, lahirkan dalam bentuk 2 dimensi. Kemudian ketika buat 2 dimensi ni, kita kena ada satu strategi untuk melihat teori-teori ataupun izam-izam tertentu. Macam saya kan pengacar kan, dan saya lebih suka konstruktif, saya lebih suka surrealism kan. So saya gunakan saya punya kaedah tu ketika saya melakar. Sebab ketika saya meluahkan 1D tu, saya mesti gambarkan macam mana 2 dimensi. Kalau saya arcar, saya banyak guna garisan, saya guna line, saya tak guna warna kan, itu kaedah saya lah. So tuan-tuan yang lain ada cara lain. Sebab kita kena, kalau boleh, kena synchronizekan apa kebakaran kita dengan apa yang kita lahirkan. So akan jadilah lakaran. Tadi kita sendiri buat, macam buat nampak abstrak bersama. Lepas tu saya lahirkan dalam bentuk 2 dimensi, lakaran. Lepas saya study sampai Z, kita buat final drawing. Saya pindahkan dalam drawing yang akan sempurna contohnya kan. Ketika buat contoh, kalau saya merujuk kepada Jogometi, saya merujuk kepada Picasso, burn dia sikit kan. So maknanya setiap manusia ni atau setiap artis ada manualnya. Kadang sedar tak sedar ada. Kalau saya tanya datang dari mana ni, manual saya kan, kita boleh tengok. So Dr. Hidawati sebagai ahli akademik, ini orang marah ni. Oh, kita mengajar, bercakap tapi tidak merakamkan dalam bentuk manual. Maksud saya lah kan, kita boleh buat manual untuk kita punya bidang kita dan kita boleh sharing dengan masyarakat. Sama juga nampak efek mungkin kita boleh berlaku lah. Itulah kot, mungkin boleh sharing. Tapi kalau nak tunggu ada orang lain buat, aku rasa tak kot. Susah sikit kan sebab dia berbeza-beza kan. Cuma kalau buat secara umum lah, secara umum banyak lah buat kan. Macam kan, baca buku Ovid, fundamental art, situ ada semua kan. Kalau dalam ni, baca buku-buku Dr. Johari, Amir kan, banyak juga. Dr. Zakaria Ali pun banyak juga kaedah-kaedah dalam bentuk raja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Tanya Janibak. Ya, saya pun dah jelas. Mungkin saya sebelum nak ke sesi yang kedua, saya nak beri peluang kepada audiens yang ada di depan saya ni untuk bertanya soal. Okey, Tuan. Saya ada ke sana, lepas tu bila saya juri akan nilai kita punya betul panggil pertandingan tu. Jadi tema tu semuanya berkaitan. Jadi itulah Kalau saya kerana yang panel depan ni memang banyak gunakan kaedah-kaedah yang berbeza dengan realism. Tapi memanglah kebetulan Tuan soalan tu memang ada jurinya di depan ni. Saya serahkanlah kepada juri untuk berikan sedikit penilaian dan juga apa yang mungkin kita boleh kongsi sama-sama ya. Boleh ya? Itu nak beritahu lah. Sungguh pun macam itu saya dapat 2,000. Okey, tanya Tuan. Macam mana boleh lepas? Mungkin ada. Okey, saya silakan pada Cik Zuzki. Saya kawan dengan soalan tadi, tapi saya tak setuju statement tadi tu. Macam mana orang abstrak menilai realism? Salah tu soalan tu. Sebenarnya saya kat situ bukan sebagai pekik abstrak. Saya kat situ datang tiket sebagai seorang ahli akademik. Dia jemput ahli akademik untuk menilai macam mana karya-karya yang akan dipilih untuk sebagai pemenang. Jadi saya tak setuju dengan statement tu lah. Tapi tak salah sebenarnya. So saya di sana jemput sebagai penilai untuk menilai karya yang dihasilkan oleh pelukis daripada seluruh Malaysia masa tu. Bukan saja di Terengganu tapi Sabah, Sarawak pun ada. Dan macam mana kita nak cari pemenang pada pertandingan tersebut. Setiap pertandingan apa sekalipun, pihak penganjur akan gariskan terdahulu kepada kita ciri-ciri apa yang akan dipilih untuk jadi pemenang. Dah bagi dah. First mesti terlibat dengan apa-apa lah, saya lupa lah, pada masa setiap tahun kadang-kadang dia berbeza. Tapi pokok pangkalnya mesti ada menggambarkan berapa persen lah yang Terengganu punya lah. Dan apa yang dipilih pada masa tu, dia ada beberapa selain daripada kriteria yang dia bagi, pihak penganjur bagi tadi tu. Dan juri dengan pihak tuan rumah tadi tu discuss lagi sekali apa benda kita nak. Bukan tengok pada kriteria yang digaris pada paper saja, tapi hendak juri, setiap juri tadi. Tapi oleh kerana pertandingan tersebut dihasilkan oleh di negeri Terengganu, dia lebih kepada dia nak betul-betul realism tadi. Berapa persen? Sebab dia kata untuk di museum tadi tu, dia cuma tukar plate board tadi. Tak boleh, dia kenal, dia tahu, dia ada expert dia. Dia ada bot payang lah, macam-macam yang saya tak tahu. Tapi bila setiap lukisan tu kita dah pilih mana yang menang,
dan export daripada museum dan tengok bola. Saya pun dah tahu kawan saya sekolah. Saya tinggal kampung pun dah 20 tahun kan. Jadi benda macam tu terpaksa just hadapi lah. So tahniah buat dapat 2000 tadi kan. So Beli maknanya kopok rekor lah. macam mana? Beli kopok rekor balik. Okey. So saja, tolong lupakan saya juga pelukis dan tolong lupakan saya, anggap saya masih muda. Saya orang tua, saya layman, katakan saya layman dan masih muda. Okay. Katakan saya minat dengan dipanggil seni. Saya tak tahu apa itu abstrak, tapi saya minat dengan seni sebab pernah guna color serbuk dekat dalam kelas masa sekolah rendah itu dan ini. Kemudian untuk mengetahui lebih seni, apa itu seni, saya pergi ke galeri. Dan saya percaya di galeri saya akan dapat lihat idea. Jadi tengok dia cerita melangkat sini di CTOE dan juga yang muncul dengan ekspresi. Maksudnya saya nampak, ya kalau nak menjawab soalan Cik Syam, saya bagi pada Dr. Boleh? Kita terus silakan Dr. Terima kasih sahabat Syam. Tak boleh dah topik pelukis dengan pemuzik kau buang. Pertanyaan tu dia tahu siapa yang bertanya tu, kita faham. Sejujurnya saya kalau seni muzik ni saya tak arif sangat. Baca yang lain. Sebagai layman kan, tadi Sabri mungkin cakap, mungkin saya luluskan, setiap kali kita melihat sebuah karya, sama ada realistik ke, yang mudah dipaham, abstrak, yang mungkin kena, kalau kita tahu kamus kan, saya selalu pesan, jangan hanya baca maksud yang pertama. Kamus kan, kamus dewan kan, dari maksud pertama, maksud kedua, ketiga. Abstrak tu mungkin kita kena baca makna-makna yang kedua, yang ketiga, yang dilafazkan dalam kamus. Itu perbezaan melihat untuk melihat realistik dan abstrak. Dan untuk orang layman nak tengokkan adakah tadi soalan Cik Syam, adakah berlakunya satu kesenangan seperti mana ahli muzik kan, atau muzik kan. Muzik ni mungkin komponen dia macam-macam kan. Muzik ni ada komponen yang boleh membawa satu. Kedua-dua seni ni kata berik menyenangkan. Itu je kan, kedua-duanya menyenangkan. Tapi seni rupa dia ada certain dia punya fundamental yang boleh membantu terapi juga. Dengan menggunakan unsur-unsur kan, bahasa-bahasa dia. Bahasa seni muzik dengan bahasa seni visual dia berbeza. Itu Sabri kata, nak menilai tadi kan, nak membaca tadi satu tuan sahabat kita tanya kan, dengan unsur diri abstrak nak membaca. Kita membaca dengan satu bahasa saja. Satu ketika dulu, Syam sebelum aku lanjutkan untuk jawapan sebab saya memikir ni sebenarnya. Satu berlaku, Rana Abdullah menjadikan satu arca bernilai 60,000 untuk dihadiahkan ke PBB. Tansi Razali Ismail dia dah habis tamat tempoh kan, sebagai kita punya pengurusi sana. Dia balik, setiap negara habis tempoh, kerajaan akan bagi satu hadiah lah. Orang pada mahu bagi macam-macam. Tapi Malaysia ketika zaman recession 1998 tu, bagi satu hadiah bernilai 60,000 arca yang lebih kurang besar je ikut. Arca, table sculpture dihantar dan menjadi isu yang besar kat Malaysia ketika itu kan. Banyak orang komplain, apa 60,000 membazir kan. Masa tu memang ada krisis kan. Ingat kan 97 PMS kena buang ketika itu, dah banyak berlaku kan. Jadi isu. Tapi kami, hati-hati kita masuk Ramadan, statement bernama dia kata karya seperti rak CD ni pun nak dibagi kepada PBB. Nilai 60,000. Tak tahu lagi upah pergi hantar atau upah balik kan. Kenapa? Kita duduk bincang kenapa perkara ni berlaku. Sebab orang yang bercakap, bernama bercakap bukan dengan bahasa art. Bercakap bahasa wartawan mungkin kan. Orang muzik kalau bercakap bahasa muzik dengan art, dengan seni rupa mungkin ada persamaan. Dari unsur-unsur dia kan, ada ketegangan, ada harmoni dan sebagainya, mungkin dia dekat. Jadi kalau kita lihat seni rupa ini dibaca dengan bahasa muzik, akan ada perbezaan lah. Tetapi kalau bahasa tu digabung sama Nasir kenapa meletup, LY Baduri kenapa meletup karya-karya dia, sebab dia ada filosofi art di situ. Nasir seorang seniman seni halus kan. Dalam seni halus ni antara tunjang yang berbeza dengan desain, dengan rekaan ialah kita ada filosofi, kita ada falsafah sikit, kita ada konsep sikit, konsep. So bila kita gabungkan konsep dengan benda yang nyata, dia jadi kuat lah. So itu boleh menyebabkan karya-karya kita dipahami atau memberi sikit hiburan ataupun memberi pengajaran. Itu yang penting sekali kan. Kalau macam Sabri kata, saya setuju sangat. Kita
Kan? Pelukis yang bebas adalah pelukis yang mampu membuat yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Baru kau boleh declare kau pelukis yang bebas. Tapi kalau tak ada itu jangan kau kan? Buat gambar muka, buat tu kan? Jadi untuk jawab soal Cik Syam tu, saya tak boleh bagi jawapan yang solid. Tapi untuk memberi hiburan seperti muzik tu, memang ada perbezaan. Kan, muzik macam tu lah, dalam bilik air boleh nyanyi kan. Tapi lukisan dia punya paradigm berbeza, fundamental dia berbeza. Mungkin ada persamaan dia dari segi hiburan. Yang pastinya, art orang dah recognize as a terapi. Terapi kan dalam kesihatan kalau banyak. Sekarang di dunia mural lah, merata dunia kan. Saya pun pelik, zaman saya dulu, mural ni berkembang juga di zaman sekolah. Saya tak siapa yang angkat. Sekarang orang dah angkat mural. So kita kena appreciate lah lukis mural ni. Sebab bahasa mural ni bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang mudah. Layman boleh faham. Di muzik tak tahu lah digembira tak gembira dengan mural kan. So mungkin itu kot Syam. Saya tak boleh cakap lebih, saya tak pandai sangat muzik ni. Mungkin itulah. Seni rupa dia ada dia punya strength sendiri lah. Kan, melihat kesenangan kan. Malahan kalau kita lihat karya-karya yang membawa pengajaran banyak kan. Banyak sangat kan. Mungkin dari segi itu saya kata itu satu kesenangan juga kan. Bertabiah, berdakwah kan. Tunggu saya di Solo kan, berpesan-pesan. Contoh dari kami itu. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih. Encik Lee, kita dah tinggal beberapa minit lagi untuk sesi ini. Sebelum saya akhiri, saya nak berikan masa kepada setiap panel tu dalam 3 atau 4 minit lah untuk buat. Okay, seperti yang cakap tadi, saya fokus pada tadi seni, ideal, ekspresi. Seni apa kita nak keluarkan? Okay, kita tengok hari ni abstrak lah kan? Kita nak keluarkan karya betul-betul abstrak. Idea apa kita nak cari? Okay. Idea apa kita nak cari tu, benda apa yang kita nak, kita seronok, kita minat. Kalau kita suka ayam, kita beli ayam kat rumah, tengok dia ayam lah kita punya subject matter kita. Idea kita pada ayam tadi tu. Tapi macam saya tengok tadi, saya cakap tadi kalau saya kata asyik pandai, saya tengok pokok, saya tengok air, saya tulis apa yang saya rasa. So, seni kita nak keluarkan seni abstrak. Okay, kita ada idea. Idea contoh ayam tadi tu. Saya ada beli ayam lagu contoh paling minggu, ayam hidup lagu kan. Jadi kita saya tulis kat situ. Saya rasa apa sebab abstrak tak boleh lagi daripada ekspresi. Seni, idea, ekspresi. Expression, luahan kita, luahan rasa kita. Kita tak peduli orang lain lantak je nak fikir apa pun. Dia dalam bahasa kasar dia, pelukis abstrak ni dia tak peduli apa orang lain fikir, apa orang lain rasa. Dia fikir apa yang dia rasa je. Okay. Saya tengok ayam tadi tu. Ayam ni apa saya rasa apa ni, white ke apa ni, warna apa yang terlibat, pergerakan bros dia macam mana, ada tekstur ke tak. So saya gunakan benda-benda yang daripada yang saya rasa tadi tu, seni, idea, ekspresi tadi tu yang saya dah tulis. Baru saya buat sketch. Saya sketch 2-3 sketch atau 5 sketch macam cakap tadi lah. Dan warna apa yang bersesuaian. Dan daripada kat situ baru saya keluarkan karya saya abstrak tadi tu. So dia ambil topik tadi tu saya kata ni seronok. Tengok tajuk simple tapi dekat situ semua. Seni, idea, ekspresi. Dan bila dah keluar ekspresi tadi tu, kita nak keluarkan karya sebenar. Kat sini kita tengok balik. Kalau nak bagus kita tengok buku sikit lah. Abstrak ni, sebab tajuk abstrak. Abstrak ni ada 2 tadi tu. Abstrak, action painting, kalau film painting. Mana kita nak ikut? Dan baru kita tengok balik artis mana yang ni tu artis baru kan. Artis mana yang kita nak jadi rujukan? Jason Pollock ke, William Duconi ke, ataupun kalau film painting Mark Rocco ke, ataupun Franz Klein ke, dia pergi pada sikit lah. Mana kita nak ikut? Dan kita pilih mana satu kita suka lah. Balik pada kita suka balik, jangan fikir orang lain. Dan bila kita dapat style kita tu, itulah kita. Dan kalau kita nak tambah baik, ni jarang berlaku dekat Malaysia. Saya masa dekat luar saya selalu berlaku, kita pergi masa dekat UK dulu, setiap minggu kita ada bincang artis ni. Karya kita tadi tu yang saya dah buat tadi tu, letak kat dinding. Kita panggil artis beberapa orang, kita bincang pasal karya kita. Dekat luar Sarawak tak ada condemn, tapi kalau kat Malaysia saya pernah buat, kena bantai kita, kena bantai. Karya nampak tak bagus lah ni, tak bagus lah, kau tengok ni boleh jual. Sebab dia berbalik pada jual lagi. Pada jual, pelukis famous ni kat Malaysia. Dia tak tahu kita kat luar negara lagi famous kan. So jadi yang membuatkan saya, dulu saya selalu buat berhenti sekejap sebab tu. Bila kita panggil, ada rujuk pada artis yang boleh jual, artis yang apa kata, ada jadi ikon lah. Orang di sport. Macam setengah kita ni, you nak apa sebenarnya? Okay, artis nak apa? Saya nak buat karya, tunjukkan diri saya suka, saya sonok karya saya. Saya tak nak karya yang
artis A, oh dia famous, dia glamour, pakai kereta sekian, motor sekian contohnya, ada TV. Saya tak nak macam tu. Tapi kawan dia tak sebut, kau tengoklah dia ni boleh jual sebab dia buat macam ni. Kalau dia letak dalam book kau ada gambar image binatang tersebut kan, betul boleh jual. Jadi kita nak apa sebenarnya? Jadi kita panggil kawan-kawan yang nak discuss tentang karya kita tu, panggil kawan-kawan yang kita boleh percaya. Kawan-kawan yang sentiasa membina untuk kita lah. So saya tengok dekat luar dia, yang saya pergi beberapa artis kat luar tu, dia membina, semua membina. Okay? Dan satu kawan-kawan discuss tadi tu. Yang kedua, kita pergi banyak exhibition lah. Kita tengok balik abstract balik tadi, kita tengok artis, contohnya Yusuf Ghani. Apa perkataan dalam karya dia? Karya kita macam ni. Kita ambil karya kekuatan dalam karya dia ataupun apa yang kita suka masuk dalam karya kita sikit. So kita dah upgrade sikit nilai karya kita. Kita pamer lah 2-3 tahun. Kita pergi tengok pula karya satu pameran jumpa karya Wan Hamid contohnya. Apa karya Wan Hamid tu boleh memberi nilai tambah kepada karya kita. Okay? So kita masuk dalam karya kita sikit. So dah ada kita sendiri, Wan Hamid sikit, Sukadi sikit. Tapi jangan tiru tau. Bukan meniru. Okay? Merujuk. Okay, kadang-kadang kawan ni tak ni, kau cakap tu ambil Wan Hamid, yang kau ambil Wan Hamid tu masuk sini. Tu mengambil sebiji, bukan. Okay? Kita bukan meniru dia. Okay? Kita ambil inspirasi daripada dia. Sama juga. Dan kita dah tengok dah kat Malaysia ni ramai kita ada yang kita suka, ada kita tak suka, ambil kita suka tadi. Dah jadi karya kita. Jadi sampai beberapa ketika macam saya lah, sendiri pengalaman, kita dah rasa nak berlaku nilai tambah sikit lagi daripada kat situ. Mungkin kalau kita ada duit, kita keluar negara, kita tengok karya original macam mana polok sebenarnya. Kita tengok dalam buku lain. So kita tengok daripada live lain karya tu. So tengok di Poli macam mana lah. Jadi pergi ke galeri ataupun tengok live painting tu berbeza, sangat berbeza. Kadang kita tengok dalam gambar tu dia flat, tapi sebenarnya kekuatan pada karya tu adalah texture. Itu boleh jadi nilai tambah pada karya kita. So daripada kita tak ada idea tadi, dah ada idea dari karya sendiri, macam tu berlaku nilai tambah. Dan sentiasa kita nak mesti ada sentiasa nilai tambah pada karya kita. Tak boleh kita dah seronok lah 15 tahun macam ni je satu siri je. Ni pernah berlaku pada saya. Saya start dengan dokumen siri selama 10 tahun. Sebab saya keluar, saya balik, saya suka saya juga. Saya keluar, saya suka macam tu juga. Tapi balik pada tadi tak laku bila dia laku. Bila kalau kita cakap aku dah beli 10 tahun buat macam ni juga. Tak ada berubah ni. Baru kita terfikir balik. Sebenarnya kita tak boleh shock sendiri sangat. Okay? Memang kita seronok dengan karya kita, tapi kita start tak berlaku apa-apa nilai tambah pada karya kita. So bila saya keluar pergi ke Denmark, discuss dengan hati-hati luar, ada daripada Perancis dan sebagainya, kita tengok influence daripada mungkin Cisau dia kata tradisi orang, dia masuk dalam karya dia, kita masuk dalam karya kita. So satu nilai tambah dia juga. So kita lain, contoh saya ke Dubai, saya tengok banyak desert yang dulu. Macam mana saya keluarkan desert series dalam karya saya. Alhamdulillah saya banyak berjalan lah. Yang ke Tokyo, daripada bunga sakura, macam mana bunga sakura tu menjadi inspirasi pada balik pada tadi pula seni idea special sama je, proses sama je. So saya suruh bila tajuk ni bukan beritahu itu kata ini bagi saya tepat, simple tapi tepat. Dan daripada ayam tadi tu kita dah dapatkan dari kita, dan macam mana kita tambah daripada kita dengan melihat karya orang lain dan juga pembacaan lepas tu. Saya rasa soalan ini. Terima kasih. Terima kasih Encik Azrin. Dari inspirasi itulah yang terbaik yang mungkin kita akan menjadikan karya seniman kita akan